sekian lama dinantikan peminat-peminat, akhirnya penyanyi Fauziah Latif tampil dengan konsert 4 dekadnya. Namun beliau sempat sebab semasa majlis perasmian semalam. Kenapa tu Kak Fauziah Latif? Sila. Benda ni dia sudden. Dia dalam 1 bulan actually kita jumpa. Lepas tu bincang. Within 1 month tu duk fikir. Sebab sebelum ni pun Kak Ji rasa macam feel bad. Sebab every year ada yang bertanya, bila Kak nak buat konsert? Bila? Cakap tak prepare, takut benda-benda ni sesuatu yang besar. Tak tahulah Allah tu digerakkan. Lepas tu Kak tengok kesungguhan Rizwan and the team tu semua betul-betul berusaha untuk buat yang terbaik. Kak sangat menghargai lah. Kita tengok tadi Kak Ji sendiri juga sempat menitiskan air mata. Apa yang orang kata menjentik sebenarnya hati Kak Ji sendiri? Of course kita bersyukur. Lepas tu Kak bayangkan the journey tu bila kita menyampaikan sesebuah karya, kita menghargai pembikinan sesebuah lagu dari music, lyrics tu semua. So benda-benda ni semua kerjasama semua. The production, the susah payah, and then plus the supporters, peminat-peminat dulu, macam mana mereka menghargai sesebuah karya. Ini adalah satu gabungan. Kita nak share with semua penonton-penonton. So sit back, relax, enjoy the music. Sebenarnya ini satu impian yang orang kata akhirnya selangkah lagi nak tercapai. Yang membuatkan dia lagi sebat tu sebenarnya. I rasa Kak minta maaf lah kalau dia benda tu sudden kan. Tapi kita nampak wajah-wajah keikhlasan yang kita betul-betul nak buat benda ni. So tanggungjawab yang besar, especially for me also. Bukan mudah. Kak buat ni kita nak give back to the listeners. Mereka-mereka yang membesar bersama muzik Kak Ji. Adik-adik kita yang baru mengenali, dia banyak understudy benda-benda macam ni dari segi pementasan, produksi, tu semualah. Tu yang macam